Apa lagi ada seorang tu dibalik terkejut. Balik panggil mak dia, ibu Muhammad dah dibunuh. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam ala Rasulillah. Jadi kita sambung dengan penceritaan kisah terakhir peristiwa yang mengejutkan kepada keluarga Habib Sa'diyah yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penyebab kepada Habib Sa'diyah bersama suami iaitu Abu Kabsyah menghantar kembali Nabi Muhammad SAW ke pangkuan ibu yang berada di Mekah. Peristiwa ini berbunyi ketika mana Nabi Muhammad SAW berumur lebih kurang 4 tahun lebih, disebabkan keberadaan Nabi Muhammad SAW bersama dengan keluarga Habib Sa'diyah selama 4 tahun 2 bulan, lebih kurang 50 bulan full. Jadi peristiwa yang mengejutkan berlaku adalah pada satu hari Nabi Muhammad SAW bermain bersama anak-anak susuan, iaitu anak-anak Habib Sa'diyah lah, adik-beradik dia lah, adik-beradik susuan. Katanya ada katakan tengah bermain, ada juga kata tengah melihat anak kambing baru lahir, ada kambing miliknya Abu Kabsyah. Jadi mungkin waktu tu tengah main sama-sama lah, cerita dia orang tengah bersama-sama. Kemudian tiba-tiba datang dua orang yang wajahnya elok, handsome, pakaiannya serba putih, kain putih lah. Dia ambil Nabi Muhammad SAW, tengah main tu, tiba-tiba ada datang dua orang ambil Nabi Muhammad, bawa ke tepi sikit, bawa ke tempat jauh sikit, jauh mana pun. Sebab peristiwa tu dilihat oleh adik-beradik dia yang lain. Kemudian ditengok Nabi Muhammad SAW dibaringkan, ditidurkan dan dibelah dada tu. Apa perasaan budak-budak yang lain? Adik-beradik Nabi Muhammad SAW yang lain, dia tengok, apa lagi ada seorang tu dibalik terkejut. Balik panggil mak dia, ibu Muhammad dah dibunuh. Dia kata macam tu kat mak dia. Anak tu Sa'diyah pun apa lagi? Anak dia jaga pada kecil tu. 4 tahun tu. 4 tahun dia jaga. Nyusu dengan dia, dijaga makan, minum, main. Dia tengok Muhammad, dia kata Muhammad dibunuh. Berlarilah Anak tu Sa'diyah keluar. Pergi tengok, katanya waktu tu nak kata baring. Ada satu dia kata nak kata baring, satu lagi katanya tengah berdiri. Jadi satu peristiwa tu dia kata tengah terbaring, tengah panas ni, ingat tengah tidur, pergi, kata kau kenapa? Wahai Muhammad, kau kenapa? Dia cakap, dia kata ada datang dua orang lelaki, dia kata dibaringkan, kemudian dibelah dada. Tengok apa yang dicari dalam dada tu. Jadi bila berlaku macam tu, dia bawa balik cerita. Suami dia pun terkejut lah. Suami dia terus tak bagi dah main dekat tempat-tempat yang dia agak bahaya. Abu Kabsyah lah maksudnya, suami Habib Sa'diyah. Kemudian Abu Kabsyah dan juga isterinya iaitu Habib Sa'diyah, dia nak hantar balik Nabi Muhammad SAW ke pangkuan ibu dia, sebab takut berlaku lagi macam ni. Takut ada orang jahat ke apa kan. Pada pandangan waktu tu macam tu lah. Lagi tu malaikat, tak tahu lagi dia Nabi. Jadi macam ini peristiwa yang menakutkan lah, peristiwa orang kata apa, mengejutkan yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila dibincang-bincang dan saya buat persiapan semua, Nabi Muhammad SAW dihantar pulang ke pangkuan ibunya sekitar umur 4 tahun 2 bulan. Dan tinggallah Nabi Muhammad SAW bersama ibunya yang tercinta, bersama dengan seorang hamba miliknya, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, Ummu Aiman namanya. Jadi diorang hidup bertiga sampailah satu hari terdetiklah hati Nabi punya di manakah ayah. Sambung pada boom.